Ha. Ha. Iaitu kita bayarkan dengan apa cupak makanan 10 cupak pada fakir miskin. Ya supaya dia kiparat nazar supaya dengan kiparat dia apanya supah. Supah nazar supaya dengan supah. Ataupun beri pakaian 10 pakaian. Kalau tak piyah dan sebagainya lah. Itu dia. Apa dia? Sedikit uzur. Pas sengaja lah tak puasa tu. Tak ada apa. Dia semaya ni dia tak boleh tinggal langsung. Cuma kalau uzur tu berdiri, duduk. Uzur duduk berbaring. Tinggal langsung tak boleh. Hingga siapa tak ada apa dia alat nak menyuci umpama air nak ambil wudu tak ada. Nak ganti dengan tayamum tak ada juga. Debu untuk nak tayamum. Orang panggil luput dua penyuci. Faqidut tahurain. Pun mazhab kita kena semaya juga sebagai meraihkan waktu. Lepas tu wajib i'adah lah. Nah, tu. Yang mazhab kita situ tu sepek sikit. Alat nak bertemu tu kena debu. Sebab dia tafsir fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'idan maknanya tanah, turab. Turab. Maka tanah lebih khusus daripada bumi. Setengah tafsirnya sa'idan tafsir dengan ardan bumi. Kita tafsir dengan turab, tanah. Lahu hubaruh. Tanah tu kalau kata tanah saja terluah lagi melasuk dah tanah. Pasir tak pasir masuk bina. Tapi dia kait pula lahu hubarun. Tanah yang ada baginya debu yang lekat di anggota. Lepas tu nak kait pula sa'idan thayyiban naknya suci, menyuci. Naknya lagi. Tapi setengah mazhab dia tafsir dengan bumi terluah. Bumi tak apa, walaupun batu. Kerana panggil bumi Melaka kan. Termasuklah batu, pak atas batu. Tengah lagi tafsir lagi bumi dan barang yang berhubung dengan buminya. Ni tahta masjid ni boleh tasmi-semi ni dia. Sampai ke mazhab Maliki ya senang tawah dia. Astagfirullah, tayamum dia. Ada terjadi hari itu kita nak semaya di masjid di mana apa dia di Arafah. Masjid apa panggil? Di Arafah. Masjid Ibrahim. Nah, nak semaya situ, kita nak semaya, ada orang mari lalunya nak buat umrah. Dia tu minta nak jemaah hati. Pasal tunggu stasiun tengah dia tak ada wudu. Tak ada air nak ambil wudu, dia nak tayamum. Dia pergi mak je, di tahan je. Dia mazhab Maliki. Itu dia. Di sini boleh di tia-tia. Bata-bata kayu. Tempatnya bumi dan barang yang berhubung dengan bumi. Hak kita bumi dah tak boleh lagi umumnya. Nak tanah. Tanah tu pun kalau tak ada debu, tak boleh lagi. Pasir bergau dua semi dah. Dia tak ada debu tu dah. Tak boleh lagi. Dah orang dah kita sepik sikit situ. Itulah. Batu blok. Tu dia panggil apa dia? Waktu dia panggil sudah matuk batu tanah tapi sudah dimasakkan. Tak boleh dah terluput dah. Walaupun kita kata tumuk-tumuk hancur. Tanahnya dibakar dia panggil waktu dah. Wajib hak mana tu? Sebab puasa wajib ni wajib juga ada puasa Ramadan. Apa nak campur dengan qada? Tak boleh. Aku puasa sehari fardu Ramadan, setelah qada Ramadan dah lalu. Tak boleh. Hak ni puasa Ramadan ni tak terima hak lain. Dia tak terima hak lain langsung. Siapa kalau kita uzur tak boleh puasa pun.
Dan kita buka lah weh. Mula pagi tu puasa uzur, puasa tarak. Lalu tu tarak makan ubat lah weh. Demam lah. Makan ubat. Buka lah puasa lah. Bawa makan ubat perlu. Segar. Segar lah weh. Tu. Bila segar. Katalah. Kita nak buat puasa hak lain. Tak boleh. Ataupun dalam uzur 2 hari tak ada puasa. Esok tak ada puasa. Tiba-tiba berpuasa gagal sikit. Tak si puasa nak qada tak boleh. Dia tak terima dalam bulan ni. Tak terima puasa lain. Kalau itu kata puasa wajib tu maksudnya puasa qada. Dah. Puasa qada. Gana? Puasa sunat. Katuk kelik ke mana? Dah buka. Buka puasa ke tak puasa dah lah ke panggil. Lepas tu katuk kelik mana? Kelik tak akal lah gitu lah. Tak nanti ke puasa. Puasa ni pun katuk kelik. Boleh bukan wajib katuk kelik. Lagu mana? Kita pergi apa dia? Batal puasa kita. Atau apa tak ada niat. Tak sah puasa. Tapi tak boleh nak makan minum. Nak jaga juga rupa dia tu nak jaga. Jadi kalau kita puasa hak qada tapi serta dengan sunat tak ada apa hasil seperti bulan Syawal sikit lagi. Bulan Syawal puasa ni sikit lagi. Puasa ni kita boleh ada tinggal Ramadan ni. Ada uzur dah apa tinggal 2-3 hari. Baru masuk puasa ni kita niat aku puasa sehari qada fardu Ramadan. Serta dekat dengan sunat dia. Serta sunat Syawal. Kata hasil dua-dua. Qada kita lepas Ramadan serta kita dapat pula sunat Syawal. Itu. Tapi tak samalah hak lebih sekali qada. 3 hari kita tinggal kita qada. Cukup 3 hari puasa sunat Syawal 6 hari. Hak tu lebih sekali. Tapi nak tilik pada orang hak bahasa lagu tu lah mikir so nak boleh 2, so nak boleh 3 dah. 3 in 1 kena panggil, 2 in 1 kalau ni panggil. Maka boleh hukumnya. Tapi jangan ambil puasa sunat kait dengan fardu tak boleh. Aku puasa esok hari sunat bulan Syawal serta qada fardu tak boleh. Dia kena ambil kot fardu dulu. Aku puasa esok hari qada fardu Ramadan serta sunat Syawal. Boleh. Ataupun lain pada Syawal pun kita ada puasa senang khamis. Teringat hak dulu tak ada puasa. Maka aku puasa esok hari qada fardu Ramadan serta sunat Isnin. Serta sunat tak apa. Apabila dia tu nazar dak dia nak puasa ni tapi berturut-turut. Tak ada syarat turut-turut lah sedawak main susah lah. Kalau menazar nak puasa ni tak apa, puasa sehari. Berarti sehari. Puasa sehari hasilnya cukup 6 hari. Tapi yang kita buat berkarik nak puasa ni turut-turut, ya kita kena kedai katik. Kedai katik tu kau duk semangatnya puasa jangan kita kena kedai. Aku patut putus dia putus bukan qada, bila putus dia kena semula. Kena cukup hari semula moga. Dia putus. Dia putus bila putus tak klik dengan masalah nazar tadi. Ya nazar berturut-turut. Tak ada kena qada. Qada apa? Dia 3 hari dah dia puasa. 5 hari dia puasa tapi dia putus sehari tak cukup ni. Maka kena kira satu semula. Kira satu semula. Ni hari pula dah panas sangat depa berturut-turut tu. Tu nak turut-turut. Itu dia. Tengok ni siapa orang wajib bayar nazar, bayar qada, bayar kifarat, bayar kifarat zihar. Dan juga berlaku persetubuhan bulan puasa tengah hari tu. Dengan syarat-syaratnya wajib kena bayar kifarat. Puasa 2 bulan turut-turut. Lepas tu puasa lah weh. Bayar kifarat. Puasa. Boleh 28 hari dah. 60. Boleh dah 57 hari dah.
Dah sikit dah. Tiba-tiba hari tu pohnya pergi uzur. Tak boleh nak puasa. Uzur sini uzur bukan lari tak lepas, uzur pasal lari lepas pada golek. Kalau uzur pasal lari tak lepas tu lain. Nah. Kena mula satu semula. Bukan qada. Karena berturut-turut. Nah, tu dia. Fasiyamu apa dia tu? Jadi makna katanya bukan dia qada. Sebab dia nak tunaikan nazar dia. Nazar dia ada taklid kait dengan berturut-turut. Tiba-tiba tak ada cukup hak tu nyegi uzur sehari. Kena mula satu semula nak berlepas. Bukan kena qada. Jadi khilaf ulama sunat tarawih ni sunat boleh sunat qada ke tak? Jadi khilaf situ. Satu orang kata tidak diqada. Ya khusus tu dalam bulan. Yang satu kelebihan dia. Hak ni kita tak biasa dengar lagi ni. Dia tanya hak ni saya ni kait dengan akidah sikit ni saya deh. Dia mau tulis begini. Ada setengah orang dia berkata tidak salah tanya orang lain. Kata ainallah. Ada setengah orang dia berkata tidak salah tanya orang lain. Tanya kata ainallah, di mana Allah? Tak ada salah. Jangan buat itlaq gitu. Jangan kecek lepas dia panggil. Jangan buat telot. Bukan pan telot. Liau sai pan telot. Tapi pan telot pun akan ada kat me. Ada me, ada kat me plot pai. Gitu tak? Sabit tu sipai 4, sipai 3 dia buat tu. Api merah, api kuning, api hijau. Api hijau kok telok. Api kuning tak telok benar tapi rakwang. Suruh ingat kalau boleh slow baik. Tapi kita tak jejak qadarah nak bidan. Api kuning. Tu kita. Tak apalah, tak ada masalah ham lagi. Ya tak? Tu dia. Nanti ada api merah. Maka hak ni dia panggil pelot pai. Jadi buat itlaq gitu. Mana kalau kata itlaq tak apa semata. Jangan. Apabila tanya, di mana Allah? Sebab kerana Nabi pernah tanya. Ana Nabi. Dia tanya apa tu? Tanya nak teh dia ni. Nabi tanya, nak teh ada seorang jariyah. Mananya seorangnya tua tu mengulu dia tu nak mendekorkan sahaya perempuan dia ni. Nak mendekor sahaya untuk bayar kifarat. Kaya kita banyak kali kita mengaji kena kifarat, kena mendekor seorang sahaya, nak kifarat, mendekor seorang sahaya. Maka sahaya nak dijadikan kifarat, bukan semua sahaya. Kena kait sahaya yang beriman. Kaya zaman dulu ya banyak sahaya orang Islam milik sahaya, ada yang kufur dan ada jadi sahaya kufur. Ada sahaya yang beriman. Bila nak jadikan kifarat, nak buat kifarat, dia kena fatahriru raqabatim mu'minah. Tahriru raqabah mu'minah. Syarat nak buat kifarat kena sahaya hak di merdeka tu sahaya yang beriman. Bila seorang tu mulu bawa sahaya perempuan pergi mengandak dia nak merdeka sahaya dia untuk jadi kifarat. Maka saya ni mukmin ke tak mukmin? Moga saya ni bukan mukmin tak boleh. Lalu itulah dia nak tengok dia ni beriman ke tak beriman ni. Maka tanyalah ainallah. Ini atas satu riwayat lapar lagu tu.
Nah, ada yang riwayat atas syahadina, adakah kamu menyaksikan bahawa Allah tu Tuhan, aku ni Rasulullah? Itu satu riwayat lagu tu. Waktu tak ada bersikir lah. Ni main nak kecek hak riwayat Ainallah, di mana Allah. Dia. Pada mau ambil tu buat kecek telak jangan. เมื่อปลอดภัย jaga tu. Tak ปลอดภัยtak boleh buat itlak tu. Hanya kata, ada kata tidak salah tanya orang lain apa ni. Kita sebagai murid nak tanya tok guru. Tuhan duduk mana tok guru? Tanya itu. Lepas tu kau turut sini kata tak ada salah. Tanya dia kata gitu, Tuhan duduk mana Jangan itlak. Siapa yang menanya tu? Orang hak tanya tu. Khalid mari tanya, nak ngajar. Di mana Allah? Tok guru. Tuhan duduk mana? Tu ambil pasal kapur. Tok guru, Tuhan duduk mana Bapa dia tak nak jawab, kena tengok dulu. Khalid ni siapa? Demo mai mana ni? Apa tujuan demo tanya ni? Ya kadang dia tanya nak tahu kok orang ada. Itulah Imam Malik hamba tu baik tu. Nya kata tanya tu bid'ah tu. Imam Malik duk mengajar gini, masuk ke surat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kaifa istawa? Imam Malik duk mengajar molek maksud apa duk mengajar ini mai tanya molek duk mengajar. Tapi Imam Malik dia. Lepas dia tanya. Nunduk kepala sekejap. Apa tu? Dia bengok. Istiwa itu ghairu majhul, satu riwayat. Tak ada jahil dari segi lugah. Cuba tanya, di mana? Kita faham tak lugah di mana ni? Tanya sakung apa di mana ni? Sakung at tepat. Naik Allah. Ti naik. Tak itu kan? Tanya sakung at tepat. Maka apabila tanya begitu, Imam Malik lepas tidak tak aku tengok mu ni rajulan su ni. Mu ni jahat ni. Jahat anak kawan tanya. Dia kenal dah orang menanya tu, bukan dia tanya nak mengaji pun tak tanya meski gini dak ni. Tanya pasal nak menyeliru ke orang ni. Mu hamba tu baik luar ke? Tengok. Sedangkan Imam Malik, ke Allah Taala perintah suruh tanya bukan? Fasalu. Nanti dia kata wasu'alu anhu bid'atun. Apa je hukum soal tu bid'ah? Kerana orang menanya ni tahu dah sifat menanya ni apa ni. Betul jangan itlak. Nah, sebab tu kalau orang tanya ni orang awam, dia tak tahu supaya anak-anak kita selalu totek mulut dia. Ayah, tu hadap mana ayah? Tu budak tu. Dia ada jukah dia. Nah. Dia kata Tuhan kita ada, ya ada, ya. Tu rakyat Tuhan ada. Tuhan kita duk mana ya? Tuhan kita walah mana ya? Ya budak ke? Tak baik weh. Tuhan di mana? Pas lagu mana? Dia tanya. Gini kita kobsai, kita kob ngaji. Tu. Dia pandai-pandai jawab tu. Dak itu ke? Ni dak ni. Mengaji subah besar. Tuhan duk mana? Allah mu pakai subah tak tahu Tuhan duk mana. Pada yang ukur je tu. Janggut panjang. Tanya Tuhan duk mana? Mu pakai subah bila lah? Tak tahu, tak kenal lagi Tuhan. Baru duk tanya bila, duk mana. Kira panggil pertanyaan tu reti dah. Sen dengung dia tu. Ada pun Nabi yang nak teh. Di mana Allah? Fis sama. Di langit. Sebab apa? Sebab masa tu di zaman jahiliyah, bila kata Tuhan agak di bumi, tabah dia buat patut hidup sembah di bumi. Bila kata di langit, maknanya bukan ada hak ni dah lah. Tu ulama hurai je kena tengok ulama hurai je dak turut kita lah. Turut kita cenderung condong pada tadi ya. Dia panggil balarahnya ni, kata balarah ni tak ada pakai betul sudahlah. Tepat lekok pun kita betul juga. Betul tak kena. Dia turut jalan bukan turut betul semata. Jalan kok ni apa yang betul tak jalan. Pak kona. Nah. Tak tu. Lepas dia tanya pula, apa kamu nak kata pada aku? Anta Rasulullah. Tak ada apa. Dia kata ketuk ngulu, memerdeka bolehlah saya mu. Sah dah memerdeka buat bayar kifarak mu. Tak ada apa. Bayar kaprap boleh.
Dia teh dah. Maknanya perempuan ini adalah mukminah. Sebab bila tanya, "Mu nak kata apa kat aku?" "Anta Rasulullah." Maknanya mengaku. Di mana Allah? Fis sama. Mana kata bukan itikad Tuhan yang berada begini dah. Tak ada apa dah. Lalu tu ulama kata ini hak atas riwayat ni. Tapi ada satu riwayat dia tanya, "Atashhadina, adakah kamu bersyahadah mengaku bahawa Allah Tuhan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah?" Ya. Hak tu senang riwayat tu. Nah, tapi gitu dak ada cenderung tadi condong beringat weh balik tahu rumah tu. Habis tu kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah. Habis tu Imam Malik Ahmad begitu tu. Pak Imam Sayyidina Umar pula bila dia bawa ayat istawa, dia pesan suruh Imam mengadak, dia cedek tanda ramah. Bila mai tanya siapa? Ibnu Subayy. Mudah buat. Tu dia. Walah ada bawa ayat Qira. Apa tu? Zaigun dah tu. Gitu. Insya-Allah taala. Ayat hasan ni tempat berhenti saat ni tu. Ayat tu setengah pada ayat mutasabihah tu. Hal yang zurun saat ni. Nanti minggu depan insya-Allah taala bawalah. Ayat depan kita akan baca dalam tafsir ayat tu dan hadis-hadis seumpama tu tak boleh nak pakai zuhir. Insya-Allah taala. Tu lu ingat tu kalau kita terlupa. Oi, hot minggu mari. Bukan soal lah tu. Ya, dia minta surat saat ni minta beri keterangan. Ya, insya-Allah taala sekadar keterangan itu dan kita akan sakut dengan ayat yang kita beri saat ni di minggu depan insya-Allah taala sakut dengan ayat hadis mutasyabihah ataupun dengan panggil ayatus sifat dia panggil. Hak ni apa ni? Dia tulis apakah hukum jual pakaian? Nak baca tak boleh saat ni. Apakah hukum jual pakaian yang ada padanya pada pakaian tu dia tulis ada salib. Salib ni bukan tulis, dia tulis lagu ni. Dia tulis sad lam ya ba salib. Ada padanya salib. Serta kelimah-kelimah mengajak bertuhan dengannya. Apa dia salib? Ada lagi? Ni lama hak Kristian, orang Nasara. Tu salib. Asal salib ni apa? Asal makna di ikat regel dia panggil. Ambil kayu cacah, lepas tu buat gadah situ, ambil orang ikat situ, bekah situ, tangan bekah di hak gadah. Asalnya kayu solid tu kayu yang dibuat bekahkan ikat Nabi Isa kata mereka itu. Ada pun kita orang mukmin Nabi Isa mati ke hidup? Masih hidup. Pahak kata kena bunuh bukan walakin syubbihalahum. Jadi tak kala Yahudi dia timbul hasad deki ke Isa cari jalan nak bunuh Isa. Isa lari, pitah mak buat dia. Isa lari masuk gua. Bila masuk gua dia likung. Pada adat tak boleh nak kira Isa matilah pada adat. Bila likung naklah mana ni? Dia hantar dua orang. Masuk sore pitu ni. Masuk lanu sore. Masuk pergi cari Isa dalam. Masuk pergi duk cari. Allah Ta'ala mengizinkan pada Isa dengan perintah pada malaikat mari ambil Isa. Mau ambil Isa pergi jumpa dengan ibu, bermohon dengan ibu, diangkat ke langit. Maka dua ni dak cari-cari temu dalam gua dua tu muka gelap.
Allah Ta'ala beri tasbih. Ni sebahak tasbih ni panggil ni. Mana? Ginapak supaya Isa. Ni apa supaya tu ni? Ayat mutasabihah ni. Nah itu kan? Nampak supaya Isa. Ni kata Isa nak terdak kawan mempok bunuh. Dah muka takut lari kan ni bunuh. Mati. Bila mati tu baik mari. Suka Isa mati dah. Nah gitu. Bila sudah mati. Bila mati. Mana kawan kita seorang lagi. Dia ke mana seorang lagi? Kalau itu kena koning. Ada tengok muka supaya Isa dah. Tapi tengok tubuh apa bukan Isa. Tengok muka supaya Isa. Allah Ta'ala sengaja jadi sebahak. Ia disemabu lah kat kapung. Kesama orang sama sendiri bunuh. Nah, itu dia. Lepas tu diregalkan. Orang Nasara mengunyung-unyungkan tu tak selisih sama demo lah. Nasara dia pun pecah sampai 70. 72 gulungan kan. Ada pergi anak, ada pergi macam-macam Tuhan, ada perginya 3, macam-macam kan tu. Maka hak tu dah tepat regal dia. Maka bila tak ada orang pun kayu regal tu masih jadikan lambang. Sebab tu bagi orang Nasara, baju dia pun dia pakai lambang tu. Nah, kalau dia pakai sini apa dia pakai lambang tu. Di baju dia apa bunga pakai gantung. Nah, tu lambang dia. Itu dia. Kemudian jadilah hak kita orang Islam ni tertanya-tanya mengenai dengan pakaian yang ada padanya salib serta kelimah-kelimah mengajak bertuhan dengannya. Lagu mana ni tak tahu ni kelimah. Sebab di baju ada kelimah. Apa dia? Dia tulis. Apa kata dia? Tak tahu juga. Tulis huruf rekah dah. Lepas tu kena tanya orang pandai lah ni. Ni rumusan daripada apa ni. Jadi kalau balas tu adakah kita pas kita beli tu beli nak buat apa? Beli nak jual gitu lah. Kita orang menega ni dah. Nak kelabur sudah. Dah tak kira dah. Lebih baiklah sebagai kata untuk kita nak menjagakan kehormatan kita ini tak usah terlibat lah. Gitu yalah sebagai dinasihatkan. Gitu yalah. Nah. Dalam baju kuning tengok-tengok ada. Tengok-tengok ada. Apa tu? Apa kita pun nak jual lah. Hati tengok ni cara main. Oi banyak caranya. Nah, kita beli baju kuning nak beli hak ni tapi didapati ada yang tu. Seeloknya kita mengelakkanlah daripada tu. Tu dia. Tu tak apa, kita lalu supaya kita nak masuk pintu gerbang tempat kita di atas nak ada patung kan. Tak kita nak rukah naik ke atas. Kau lalu ada masalah apa? Begini rupanya. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam masa dia duduk di Mekah belum pada hijrah 13 tahun dah jadi nabi rasul. Masa tu patung masih penuh pada keliling Kaabah 360. Payah duk tawaf duk semaya dah hadap kepada Kaabah, sembah Allah hadapkan Kaabah. Walaupun patung tu hal lain. Duk gi di tempat Sa'i Mas'a tu, pala Bukit Sofa satu. Pala Marwah satu. Hingga siapa sahabat tu nak tawaf nak Sa'i segar nak Sa'i. Turun ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Mun bersa'i berjalan mengikut bagaimana ibadat manasikil hajj wal umrah. Hak nu cara dia, duduk cara dia. Moga tu tak ada kuasa apa lagi duk gitu. 13 tahun. Bila dia hijrah, duk 6 tahun. Rekah cerita tahun yang ke-7. Kelik main Mekah buat umrah. Masa buat umrah, patung duk penuh itu. Duk keliling, patung duk penuh meladuk dia tu. Sebab tu hukum Islam kita, harus kita semaya dalam gereja dan di tempat-tempat mana semua orang kafir. Harus kita semaya sembah Allah. Tapi di tempat tu. Nah, pak kita nampak duk sujud hadap kita dak sembah dia.
Sebab kalau tak ada apa-apa, elok je tak sah lah. Semaya dah di luar. Tapi hujan gitu lebat tak ada nak buat ke mana. Lari masuk lah tu. Lepas minta izin dengan tuan. Aku nak semaya sikit dah. Tak apa semaya situ. Dah kau lain tak lagi dah. Allahu Akbar. Tengok. Allahu Akbar. Ha tu. Baca Fatihah. Rokok sujud. Duk rokok siapa weh? Rokok Allah. Sujud siapa? Sujud Allah. Mari dia tak tahu. Ha, dia ni kafir lah murtad. Kau dulu. Tanya aku dulu. Dia ada buat hukum sekat emung gitu. Nah itu tak. Ha, kan Islam luah kan. Wajilat liyal ardu masjidan. Semua tahu muka bumi dijadi ke tempat sujud belaka. Ha, kan. Apa ada pula dah sejadah? Gapo? Ada apa di sejadah? Oh, dah beli hak solid tu. Tak itu kan? Mana kita bukan ada sujud ke dia. Jadi ala kuliah jangan ada dalam benda terlibat gitu. Bahkan ngaji bab sejadah tu sendiri hanya harus je sujud atas sejadah dah hafal itu. Pada asal dia mas maya tak ada hafal. Dengan siapa setengah sahabat mesti panah Allah, panah dahi. Itu yang menyebabkan timbul hitam-hitam dahi duduk sujud atas tanah ya panah. Tak itu kan? Ha, lepas tu boleh ke tak kita nak sembahyang tahapar? Boleh. Ha gitu. Boleh. Ha boleh tu kita ada sembahyang tahapar. Lepas tu hafar ulama bincang pula apa kata kalau hafar tu ada warna-warni apa dia hias-hiasan. Ha, jika tak melalai tak ada apa. Kalau melalai tak boleh, tak eloklah. Bukan tak boleh mana tak sah tu tidak. Apalagi ada pula lama solid gitu. Pak apa duk beliau solidnya? Ada pula sejadah solid. Ha, itulah pendek atas tu pandai-pandailah. Pandai-pandailah kita ya. Nampaknya hari ini cukup dulu setakat ini insya-Allah taala. Kitab yang kedua tu untuk bulan ni nampak tak nak ada lagi dah. Kita ada main tafsir ya. Cukup dulu sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afwa wal afiyata fid din والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.